kita nak buat uji kaji tentang sejenis bahan pencuci ni. Okay, ini ialah baju ataupun baju T kemeja T petugas korban Surau Al-Aman Taman Jasa tahun 2025 digunakan siang tadi. Ini dah malam. Ini ialah kesan darah korban. Kesan darah korban. Binatang ataupun haiwan yang dikorbankan ini adalah kerbau. Okay, ini darah ni dah lekat daripada pagi tadi, tengah hari tadi ni sampai ke malam dah. Okay, kita cuba tengok apakah hasilnya nanti. Okay, ini ya t-shirt. Okay. Kita tuang pencuci jenama ni. Okay. Kita tengok-tengokkan dia, kita sental-sentalkan dia. Selepas saya sental-sental manja, ini saya basuh dengan tangan. Dalam 5 minit, saya sental, saya tak rendam pun. Saya tuang je tadi, saya curah. Saya sental dan Alhamdulillah, tiada lagi kesan darahnya. Masa bolehlah kita basuh seperti biasa. Masuk dalam washing machine boleh, nak guna basuh tangan pun boleh. Okay. Itulah keberkesanan produk ini, Easy Clean. Bukan saja untuk cuci tandas, tapi juga mencuci kotoran pada baju. Alhamdulillah. Tadi suami saya dah cuak, boleh ke hilang, dia kata. Saya kata insyaAllah saya cuba. Sebab dia kata baju ni sedap, material dia sedap pakai. Alhamdulillah hilang. Jadi, jom kita guna Easy Clean.